Dan subhanallah kat sini mata air dia boleh minum tau. Dia boleh minum. Kalau anda pergi ke Balkan dan nak cari destinasi healing, Sen Naum adalah jawapannya. Sebab di sini ada Tasik Ohrid yang terkenal dengan airnya yang jenis seperti kaca. Anda boleh berjalan-jalan di sini sambil menikmati keindahan alam seperti pohon-pohon dan burung-burung di sini. Kita dah sampai dekat tarikan utama dekat Sen Naum ni. Kalau kita tengok jernih kan. Jadi sumber spring water ni daripada Pres Palik, dia sebelah atas gunung tu, dan dia turun ke bawah sini sebelum pergi ke tasik yang lebih besar iaitu Tasik Ohrid. Dan subhanallah kat sini mata air dia boleh minum tau. Dia boleh minum, dan juga bot-bot dekat sini tak dibenarkan pasang enjin kalau nak naik kena dayung. Ini adalah kawasan antara punca mata air yang paling besar dekat dalam tasik ni. So boleh tengok belakang kita. Dia kawasan yang tak ada rumput tu adalah kawasan yang tempat dia keluar punca dia. Okay, apa yang menarik juga air yang kita tengok ni digunakan oleh penduduk kawasan sini dan penduduk kampung sekitar, tapi dia tidak dibekalkan ke bahagian bandar. Dan juga siapa nak rasa air ni kena datang sini lah. Dan dia tak komersialkan spring water dekat sini. So kena datang. You need to come. Macam mana? Best tak Sen Naum ni? Jadi, jom jelajah Balkan bersama Jelajah Dunia by KU JDT.